menghalang barisan kepimpinan baru yang lebih muda dan lebih bertepatan dengan kehendak zaman sekarang. Presiden UMNO dalam ucapannya baru-baru ini telah menyatakan bahawa budaya di dalam UMNO adalah orang baru perlu menghormati orang lama. Orang lama akan menyayangi orang baru. Orang baru hormat orang lama. Orang lama menyayangi yang baru. Itulah budaya di dalam UMNO. Budaya ini sebenarnya tidaklah unik kepada parti UMNO, tetapi ianya adalah salah satu daripada budaya asas yang telah membentuk tamadun dan kepribadian bangsa Melayu. Malang sekali, UMNO telah mempolitikkan budaya ini hingga menjadikan ianya korup, seringkali digunakan sebagai senjata untuk orang-orang lama ini menjaga dan mengawal kedudukan dan jawatan mereka di dalam parti, menghalang barisan kepimpinan baru yang lebih muda dan lebih bertepatan dengan kehendak zaman sekarang. Jika kita lihat dalam sejarah Islam, baginda Rasulullah juga bermula sebagai orang baru untuk menyampaikan amanahnya. Baginda juga berhadapan dengan tentangan daripada orang lama Quraisy dan salah satu daripada mereka adalah pakciknya sendiri, iaitu Abu Lahab. Namun begitu, perkara ini tidaklah menjadi penghalang untuk baginda terus menyampaikan amanahnya. Malah telah diturunkan beberapa ayat Quran yang ditujukan khas kepada Abu Lahab. Saya memetik surah Al-Masad ayat 111 dan 112 yang membawa maksud, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan segala apa yang diusahakannya. Dengan itu, saya mendoakan agar kita orang baru dan orang lama dapat mengambil iktibar daripada sejarah Abu Lahab ini untuk memandu akhlak kita sebagai bangsa Melayu.